nasib baik, Muat. Ha? Semata-mata nak kaki baru, korang culik Pian? Sebenarnya, lepas kapal penjara angkasa terhempas, aku terjumpa satu robot yang rosak teruk. Aku guna alat ganti dari robot yang tidak boleh diselamatkan untuk baiki dia. Tapi, ada bahagian yang tidak cukup dan ada bahagian yang tidak sesuai. Jadi, aku cari merata tempat sampailah ke sekolah ni. Masa ni lah aku nampak Pian yang berbakat tu. Aku rancang nak gunakan Pian untuk bantu buatkan kaki baru untuk Friend. Friend's best friend, Rojax! Ha, dah siap. Cubalah bangun. Cuba bangun perlahan-lahan. Friend gembira! Friend delighted! Wah! Friend dah tak timbang dah. Tapi itu tangan, bukan kaki. Tak kisah, never mind. Janji friend boleh berjalan-jalan. Baiklah, masuklah ke dalam mechanizer. Project dan Frankenstein ditangkap. Hebatlah kau, Pian. Kejap je kau dapat siapkan kaki Frankenstein tu. Kan? Kejap. Mana kau dapat tangan robotik tu? Kau ni. Itu dah projek tangan robot kita lah. Ha? Jadi, tugasan kita? Tu, Pian. Dah siap dah tugasan kamu? Alamak. Alamak apa? Dah berjam saya temankan kamu, tapi kamu masih belum bermula lagi.